Mari ke mana ni? Tempat Soho ni di Pasir Putih. Kedai apa ni? Mazini Ismail, pembekal aneka keropok dan hasil laut. Cak apa? Cak juara. Cak juara. Mari kita tengok kilai dia. Okey. Ni Abeding ni ialah manager sini nak bawa kita tengok ada di kedai Cak Juara. Lama dah kedai Cak Juara ni? Lama dah, kali ikut camp tu lama tu daripada tahun 1988 lagi tu. Oh, lama dah. Tapi kedai ni daripada 2017 kita start. Kedai sen. Tapi niaga ni 1988. Ni kilai ke? Kilai di belakang. Depan kita buat kedai. Oh, ada kilai lain lagi? Sebelum ni kita ada lagi ahli dalam. Kilai lama asal duduk di dalam. Kita berada di mana ni? Sekarang kita berada di Pasir Putih pada Pak Ahmad. Lokasi dia tu kira dekat dengan Petron lah. Petron pada Pak Ahmad tu. Kenapa lah kedai kopi. Jalan Pasir Putih Kota Baru. So hari ni ramai juga set kita ni. Ada Wiki, set kongsi kelak. Ada Ati, Aka, ada Habis duduk di lab pakai kepuk losong tu. Okey, ada lagi ni Jun, Uncle Wong. Siapa lagi tu? Abed Meg. Sebab apa kita nak mari ke kedai Hub Legend ni nak beli kelepuk lah. Okey, kita tak beli kelepuk. Orang OP marah pula. Kita balik. Ambil video lah ni ialah Siumei. Dia set kalau nak set tu KL lama lah. Orang kata nampak tepuk tu berasa rindu, berasa gila lah. Banyak dah borong tu. Semua kereta. Penuh kereta. Jomlah kita masuk Abedin. Kalau bawa tengok ada gapo kalau boleh tu kita nak tengok juga kilai kalau boleh. Boleh. Tapi kat borong dulu baru tengok kilai. Boleh. Mari. Okey, tengok ada gapo. Dia dulu dia start dengan kepuk lalu tu. Kita ni depan ni kedai lah. So kita ada pelbagai produk lah. Kita ada produk kita sendiri, keropok lah. Pelbagai jenis freezer keropok yang ada lah. So kita ada masuk juga produk-produk lain lah. Produk tempatan orang kita sendiri. Ada juga produk Thailand tu adalah sikit sebanyak masuk lah. Kau tanya, Mazini tu siapa dia? Mazini tu token besar dia. Token besar tu. Ya. Video bagi. Ni Mazini. Ni saya lagi ni? Tu jalan ada pendamping dia tu. Ikut belakang tu. Ni Haji Heng, ada Haji Heng lah. Ni Aheng. Kamazini. Ada. Sini banyaklah barang-barang ni apa ni? Produk daripada Thailand. Produk ni belah puluk. Ni saya tapi kita mari sini bukan ni lagi. Kita nak cari keropok. Ada brand ke apa rasa ke apa? Belah sana. Belah sana. Tapi start bisnes dulu ya. Dia start dengan keropok lalu ke atau start dengan apa dia? Boleh belakang. Waktu buka Pembuka air, peniaga air dulu. Okey. Pembuka air asal ni dia bagi dia. Ni bagi dia. Bagi DP bermula. Ni bagi apa ni? Bola pingpong. Boleh belakang. Apa dia ni? Ni DP panggil. Lepeh. DP. Bepang. Bepang. Bepang Dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis dah. So ni berah. Ni pulut berah. Hak ni dia guna bihun. Ni bihun, ni guna. Tapi kan kita tahu gapo dah. Wiki tak boleh makan gun ni. Kongsi gelak dia tak boleh makan gun ni. Ni gelang mau bayar. Dia bayar dah. Tak boleh makan gun ni. Tembus. Dia makan orang lama-lama lah. Ada budak-budak ramai lah. Dia produk. Jari nak jumpa ni bolak-bolak dia jari ni. DP. Oh, payah nak cari ni. Tak semua boleh buat payah. Dia produk mula-mula ni. Ni keropok hak mula-mula ni. Ni tahir awal lah. Model mula-mula. Sebagai gambar sirah ke apa? Ni sirah. Keropok sirah. Kepuk sirah ni. Naiknya hak ni. Kepuk sirah lah. Kepuk sirah. Dia naik hak ni belakang ni. 3 produk ni starting dulu. Ni lah start waktu start 1988 dia start ni dulu. Dia start gun ni. Lepas tu barulah start ada produk-produk. baru kita tengok produk dia. Ni Hani ni dari mana ni? Kalau kita buat masuk juga bagi negeri sebelah. Ni. Ni hak capur lah. Kalau tak tahu nak makan gapo, beli Hani sos supit lalu. Sos supit je. Berapa ya ni? Sebelah ya. Sebelah ya 10 supit. 10 supit. Sos supit 10 ni. 10 paket. Ada 10 paket. Ada banyak-banyak perisa. Perisa gapo ada? Dia ada. Boleh tengoklah kalau hak merah ni segera lah. Ni segera. Segera. Nanti kita tengok alis sini dah.
Ni dia. Oh merah segera. Betul lah hari ni kita berjumpa dengan Kak Mazin ni. Okey, ni Tuai Kedah. Biru Tomie. Tomie, Tomie, ni Tomie biru. Ni? Ni sirah dia. Daripada tadi tu? kosong dia ada kepuk baby beza dia. Hati sirah juga, dia pakai kepuk pinsa. Tapi original. Ni original. Original tu pun ada. Ni original biasa tu. Ni biasa. Kalau ni kepuk baby original. Dia kata jangan cari brand lain. Dia kena cari juara dah, juara. Nombor 2 tak say nak jadi nombor 1, juara. Dah. Juara. Dia ni lah, dia ada hot and spicy warna orange, dia paprika, dia juga last kali kita ada cheese lah. So sekarang ni produk ni tak bukan campur lah. ni satu-satu lah. Dia untuk satu. Kalau campur paket tadi lah. So, ni jari ni kamu ya? Lah. Sendo. Ni siga. Siga tu hijau tu. Siga. Tak ada. Bukan pandan bukan. Okey. Kita tengok. Boleh masuk? Tengok. Boleh jom. Kita main bawa kita masuk kilat. Kita nak tengok kilat. Kita semangat nak tengok kilat. Dia orang kerja nak balik dah. Ya, jangan balik dulu. Yang dia jangan balik tu. Kita nak tengok kilat. Mari. Mari kita masuk. Boleh ya? Boleh buat video dah? Boleh. Jom kita tengok. Ni stok ya sipai. Sini lah. Sini. Sekejap. Tunggu. Okey. Tunggu bentar. Video dah apa? Okey, sini tempat pembuatan sirah lah. Tempat kepuk sirah merah tu. Boleh mula-mula dia. Boleh? Mari masuk. Kita boleh tengok cara pembuatan dia lah. Ni yang dengan buat ni? Ni dia packing ni. Dia pakai. Masih guna lagi mesin old school ni. Mesin lama ni. Ni. Dalam satu gram ni berapa gram ke berapa? 70 gram. 70 gram lah paket itu. 70 gram ni? 70 gram. Ni kita tengok alik sana dulu cara buat. Bagi kita lihat alik sana dulu. Dia pakai dia gini ni. Handmade. Handmade ah. Packaging bagi kepusi. Ni. Sana bila dia start goreng, kepuk ni dia packing. Masak dulu. Dia start dia dulu dia goreng. Enggak dah kejap. Okey. Sebelah ni buat apa? Mana? Ni dia dah packing dia masuk lah. Masuk mula-mula dia akan goreng dulu kepuk daripada sana lah. Dia akan masuk elektroli goreng. Betul kepuk betul dia akan goreng. Dia akan sirah situ. Dia duduk gaulnya sos tu. Kuali besar tu. Tu dia sirah balik tu. Dia masuk sekali lagi. Lepas tu hal lain macam tadi ada cheese macam buat tu mana? Kita killer belakang sos lagi. Ada lagi killer? Ada lagi. Ni pembuatan untuk sirah saja. Jadi sirah ni best seller lah. Best seller sini ni. Sebab satu killer ni untuk buat ni je. Sebab dia memerlukan kerja ramai lah. Sebab tak pakai mesin itu lagi. Masih guna old school punya style. Berapa orang pekerja? Kali dalam 75 orang. 75 orang? 75 orang sini. Wah, ni cara pembuatan sirah lah. Nanti kita 75 orang? Bukan 7 orang. Bukan 7 orang. 75 orang. Tengok ni. Dia besar-besar ni. Ni kepuk besar lah. Okey, jom kita 70 gram. Kita tengok pula yang mana? Sana lah, angin lah, sebelah sana. Besar gila ni. Kita dapat depan tu tak nampak lah besar sangat tak? Tapi besar ni. Masuk ni tak apa. Ni nak tengok cara pembuat sos biasa ni. Sos apa ni? Dia buat sos ni. Ni dia buat sos dia tu, sos sirah dia tu. Sini buat sos ni. Bahagian tempat buat sos dia. Ada itu khas sirah. Ya. Lepas tu ada apa lagi kilat? Kita nak tunjuk hot plastik angin tak adalah hot warna-warni tak ada tu. Hijau merah. Ni tempat dia. Ni? Ni storeroom ke apa? Tak. Yang ni tempat kita simpan barang, ada kilas sebelah tu lah. Jadi ni kita pakai ada mesin automatik lah. Automatik lah? Kita pakai mesin bunyi lah. mesin tu? Bunyi mesin tu. Ni tengok gambar ni. Ni cheese. Ni cheese kita siap dah packing. Cheese. Kita akan guna mesin automatik je ni dah lah. Gabok besar. Mesin belakang. Mesin belakang ni. Dia akan masuk ni. Dia akan gerak atas ni lah. Dia gerak? Dia gerak nanti. Automatik lah. Masuk sini? Dia akan timbang atas tu. Tu dia akan timbang. Dia timbang dia akan dia packing turun lah. Gerak. Habis lah. Habis tu dia ambil on. Ini kena body ya? Ni body ya.
Lagu tu ni. Ini sirap juga. Ni kita tengah buat hot spicy. Spicy. Hot spicy. Lagi ni boleh tengok pembuatan dia. Dia tengok ni. Bakar lagi bakar ni. Ni pressure ke apa? Hot and spicy. Hot and spicy. Mana-mana lagi. Mana-mana. Haji. Hot and spicy. Ada telur tak? Kita tengok tu. Kita tengok. Dia akan banyak lah. Nanti dia akan packing lah sini. Oh, dia akan packing sini ya? Nanti orang akan duduk. Dia packing plastik. Hata tu. Hata karun. Semua ada lagi ni. Hata karun. Ni. Contoh packing dia. Ni dah kita packing lah. Ni ada orang packing ni. Ada orang packing sini ni. Oh, banyaknya. Ni. Dia supek 10 tak? 10 tak? Kat sini. 10. Okey selalu jemur. Habis bakar, jemur baju tak? Ni sini kena ambil juga ni. Kepuk. Gerapok. Banyak ni. Lah ni mesej sebenarnya sikit tak? Lah ni mesej sebenarnya sikit. Aduh. Takut. Dia naik atas. Dia boleh kontrol ni. Dia boleh kontrol lah. Memang dia laju. Memang dia laju. Atas bawah ke bawah atas? Atas bawah ke? Atas kau mak lagi. Mari dah. Mari dah. Mari dah. Kalau boleh buat kita nak terah fresh. Ada ni boleh tak? Mari Vicky. Mari buka. Kita nak buat hot fresh mari. Mari ya. Ada siapa tu ambil pukul lalu. Ya. Rare tu. Mari hati. Okey. Ambil mana? Okey. Ada. Boleh dah. Kaki buku. Dia makan. Dah tu. Ni gini ambil pukul lalu. Tak ada dah. Mula tekan tu. Ada lagi. Ada. Kita dah tengok. Dia mari buka. Nak ambil rokok baru. Mari. Okey. Apa? Sambung, buka, makan. Sambut. Dah. Buka. Fresh ni. Buka lah anda. Ya, biasa. Mana? Dia tak buka. Panah. Memang panah. Mana lembut. Panah lagi. Rasa pun Terah. Ni perasa ke apa? cheese. Ini cheese. Cheese. Fresh. Mari ambil makan. Tapi disclaimer tak ni lah awal buat aku tu. Kita body dulu ya. Tapi tak. Ada cheese. Jom. Okey, jom. Ya. Depan ni kita nak pergi Kalau nak tengok dia ni tepat dia buat betul ni bawa dia ni panah. Okey. Ni bawa dia ni. Bedding buat apa dia bedding? Ni sini. Ni tempat dia gogel ni tu. Sebelum dia masuk mesin besar tadi tu. Dia masuk sini dulu bagi dia. Dia kasi gogel semula ni. Hak ni untuk dia nak gaul mesin ni. Bosi kau dah tu. Dia akan bubur sos tu. Hak putih tu tak ada lah, kosong lah. Mana? Ni hak kosong dulu bila kita goreng kosong. Kalau kita mau kita siram, selut balik sos tu. Ni. Kita akan selut sos balik kalau kita goreng pula semula. Bila waktu kita goreng semula baru dia akan melekat. Goreng tu. Dia akan melekat sos tu. Tengok dia goreng tu. Tu bagus. Dia kata resepi. Resepi dia. Jaga dia. Tu tengok tu. Supek besar belakang tu. Tengok tu. Hak goreng dia bila kita goreng, kita nak kena siram lah balik. Bola ni lah. Gaul dulu bagi dia rata, baru goreng pula semula sekali lagi. Gitu. Tengok ni. Kalau mari sini boleh tengok lah ada buat lah. Tapi kena minta izin lah. Untuk tengok prosesan.
Jangan mari hari Jumaat lah. Jumaat tak buka. Nak main tengok dah. Kalau nak main beli, tengok Akak channel dah. Kau payah tengok lah. Beli lah tak? Beli lah tak? Kecuali nak untuk kata nak kerjasama, nak buka jangan di KL. Dia boleh jadi ejen. Sini boleh jadi ejen ke? Boleh jadi ejen ke? Ramai je. Boleh berlakon. Boleh lah. Alur KL boleh jadi ejen. Dia alur ke. Dia alur KL lah. Siapa dia nak Ya. kontak dia. Kontak Abeding. Boleh kontak kita. Okey lah. Ni dengan detailnya kita dah ada. Hari ni tak ada tengok pembuatan rapper. Dia kata kita buat air kami. Oh ya. Air kami. Dia kata kata Sumai ni hari ni kenyal dengan kepuk lah. Kenyal dengan kepuk lah dia. Buat tengok Okey, jom kita pergi depan kita nak beli pula. Boleh depan. Aku hari ni nak beli kalau kita balik KL, balik Kelantan. Lepas tu ni yang baru ni, panas-panas lagi. Panas-panas berakak. Kita kalau duduk KL, okey, duduk Kelantan lah. Kalau balik Kelantan dari api orang mesti mengharapkan kita balik ni ada sesuatu untuk bagi ke dia. Ada buah tangan. Buah tangan. Selalunya kepuk lah. Dalam ni berapa supir Ada 30 supir. 30? Kita nak 2 gun ni. 2 ni. Ya. 2 gun tu. Tiga. Kita nak 4. Letak atas ni. Berat lah. Oh. Tak apa, dia semak. Ambil klik KL ni. Stop. Kalau orang klik KL klik mari mesti dia kenal lagu ni. Kalau tak bawa, orang becok. Tak se apa hira kita dah. Sebulan. Tak selesai kita sebulan. Sebab tu kena beli. Macam tu tengok lah kan. Ni bukan senang ni. Abang semak ni tolong akak. Abang dia semak tolong akak. Tapi orang ambil gambar semua. Semak. Nama Abang dia juga. Nama Abang dia juga. Hatu Zainuddin. Terima kasih. Tapi bukan saja kau nak juga kita. Okey. Beres. Kak Mazi ni terima kasih banyak beri peluang ke akak masuk kilang tadi. Tadi tu bit dari plastik dalam mesin tu. Kena penggel tu ambuk makan lalu. Pengalaman ni susah nak jumpa lah. Terima kasih banyak. Nak ayat apa ke penonton akak channel? Mari kita ucap terima kasih lah. Terima kasih lah pada Ya, kita semua ni lah akak channel ni. Ya. mari dengan kerja. Yalah, kita kerja hari ni. Jadi mari jumpa dengan Kak Mazi, jumpa dengan Kak Wah tu. Kak Wah dia sibuk sikit hari ni. Dia buat sibuk. Dia buat sibuk. Dia bukan sibuk sangat, buat sibuk. Terima kasih banyaklah beri peluang kepada akak channel. Mari buat menarik lah kita belajar sesuatu daripada sini. Kita tak tahu ada cara ingat ke kepuk ni goreng-goreng gitu lah. Banyak kerja lah. Dia ada cara dia lah. Tu dia pasir putih. Siapa dia orang pasir putih sini? Orang pasir putih. Mana dia? Okeylah, terima kasih banyak dah. Okey, semoga bisnes maju sama dah. Maju jaya sama. Terima kasih. Thank you. Saya duk KL tu jangan pusing lah. Ada belaka. Siapa nak? Tunggu kawan dah. Mari ambil kawan duk KL ni. Sorry lah. Kerja sini lah. Habis dia suruh kerja sini pula. Lepas tu dia pergi KL. Okey, jumpa mula. Mari ke mana ni? Mazi ni? Ismail. Keropok Cap juara. Nak jadi juara champion mari sini. Okey, terima kasih banyak. Hadiah daripada Kak Mazi ni. Beraneka warna dan cita rasa perasa daripada ni Kak Mazi ni. Kepuk juara, cap juara. Ada belaka? Nak teraga apa? Ada belaka? Ni molek ni berumah, berkedai, berapa boleh belaka? Dah. Siapa nak jadi ejen? Cari Kak Mazi ni. Untuk buat Ada nikah? Ada nikah? Godin nikah. Dah, Wiki. Wiki nak nikah. Dia tak nikah lagi, dia nak nikah lah tu. Maruku. Jangan maruku pakai gun ni lah. Okeylah, terima kasih banyak dah. Okey, banyak ni. Thank you.